Baik, seorang lelaki yang berlagak seperti Samsing dengan memegang objek disyaki kayu di Plaza Tol Sungai Long, Lebuh Raya Lembah Kelang Timur, EKVE, Selangor Jumaat lalu ditahan polis. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Nazrul Abdul Yusof berkata, lelaki yang bekerja dengan sebuah syarikat swasta itu ditahan di sekitar Semenyih pada pukul 10.30 malam Sabtu. Menurutnya, suspek yang berusia 30 tahun itu ditahan reman 3 hari sehingga Isnin. Semakan awal mendapati suspek mempunyai satu rekod jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Kesiasaan kerana melakukan ugutan jenayah yang memperuntukkan hukuman sehingga 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali. Lelaki itu juga disiasat mengikut Seksyen 48-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan denda atau penjara tidak kurang dari 1 tahun atau kedua-duanya.